Wang raya dah siap, zakat selesai. Hello, Bang, kat mana? Aku dah settle shopping ni. aku tengah cek mata ni. Kau dah siap ke bahagian kau? Lah, dah kenapa cek mata bang? Bagi masa je. Tak payahlah jalan je pun. Kita nak dive jauh ni. So kalau boleh, biarlah semua ready. Baru selamat. Yolah. Suka kau lah bang. Dah siap. Call budak ni kejap lah. Hello. Hello, bang kau kat mana? Aku baru habis siap cek semua barang ni. Semua dah siap dah. Aku pun nak gerak ni. Kita tengok sampai-sampai dulu Ya, kau jangan kerek sangat lah. Tak apa, kita tunggu. Gerak lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalah Mona, kau mengisi ni kak. Tak siap-siap lagi daripada tadi. Mari sini ibu tolong. Puasa lah. Dah nak sonjor dah ni. Kau apa budak-budak ni sampai ni kak? Entahlah kata lepas dulu nak gorak. Biasalah Jem, potong raya. Alhamdulillah seorang dah sampai. Assalamualaikum Salam. Adik mana? Kejap lagi sampai lah tu. Dia gerak dulu tadi. Oh, Ayah mana? ayah dekat belakang. Pakai lemang. Bakar lemang. Ya, apa khabar? Baik. Macam mana perjalanan tadi? Biasalah, jam. Korang, besok raya! Lagi tu. Tengok. Mana adik tak sampai lagi ni? Tahulah. Kau tak angkat. Mesej pun tak jawab. Orang dah tak habis raya. Itulah mama dah risau dah. Mama pun terrekod pun tak dapat juga. Kenapa dah lambat sangat? Tak apalah, biarlah ambil asal selamat. Kita doa je lah. Tu, mana sampai? Kenapa lambat sangat? Biasalah raya, jam. Pergilah naik atas. Rehat. Kenapa kau sampai lambat tadi? Aduh, tak nampak lah pula. Salah simpang lah. Jam lah pula. Phone habis bateri lah. Aduh, lepas ni aku ikut list kau je lah. Malas dah aku nak redah macam ni. Banyak betul dugaan. Lah, dah cakap dah. Jadi kata sampai dulu. Apalah, yang penting selamat sampai. Secara purata, 18 hingga 20 kes kematian dilaporkan setiap hari ketika musim perayaan. Oleh itu,
adalah penting untuk kita memastikan pandangan kita berada di tahap yang optimum ketika kita nak melakukan pemanduan jarak jauh. Okey, itu sahaja daripada kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam Aidilfitri semua.